Farauni, hari ini kita akan belajar mengeja suku kata. Okey, yang berakhir dengan ng, ing. Okey. Silakan. B I N G bing. C I N G king. D I N G ding. D I N G ding. G-I-N-G bunyi geng. H-I-N-G heng dia bunyi G tu. Okey Farauni, ini gambar apa? Api. Api. Macam mana eja api? P-I. A bunyi P-I bunyi P. A. Okey, tulis nombor 1 sebelah api. Nombor 1. Ni sini. 1. Lepas tu nombor 2 pula. Ni tak kat sini. Nombor 2. Tulis nombor 2 dulu. Nombor 2. Jauh sikit. Jauh sikit pada api tu. 2. Okey. Gambar apa ni? Rumah. Eja rumah? Kalau tak tahu huruf depan, kamu boleh pusingkan lah. Dekat belakang ni ada huruf depan dia. Selebihnya kamu kena eja sendiri. Okey. Baca R. Rumah. Okey.